Kata kita nak balik. Assalamualaikum. Hai. Apa tu? Balik ke? Babam. Ya. Yang ngantuk ya? Yang ngantuk. Ngantuk ya? Ngantuk. Allah. 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 Babam. Oh iya ke? Oh, berarti ke mana tu? Yeay, kita nak pergi mana ni? Nak pergi Pollution Mini. Assalamualaikum. Gifted Fingers. Dan juga Ramah. Comel. Comel. Okay. Kuek. Yang berada di Mini Zoo Pollution. Ni. Kerja sini dah 6 tahun. 6 tahun, alhamdulillah. Kapibara, alpaka, camel, rusa. Oh. Syafiq bang cantik. Dia tidak menggigit. Wah, ada rabbit. Ini. Oh, ada gigi. Aku daripada Peru Kalau kita orang bagi dedak. Pengetahuan rakan-rakan kita dah berasal dari mana? Dia dari Kanada macam Kanada Semua hidup saya tak pernah pegang ular. Pegang ini ular betul. Ada di anak-anak manusia. Okey, ni penjaga dia. Japan punya Okay, shock Ni mini landak. Tadi. Okey, ulang balik ini kat sini dia. Saya baru 6 hari. Baru 6 hari. Okey, teruskan menyayangi haiwan. Betul. Tempat lain. Terima kasih pada penjaga. Itu ada lagi satu. Terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala, haiwan yang dapat. Ikan. Ikan ni nama dia ikan cincin dari Sabah. Ikan Cincin cincin dari negeri Sabah, Malaysia. Ya. Okey, dibawa dan Kelas dia untuk 20 minit RM15. RM15. Jadi pada Ya. rakan-rakan yang ingin merasakan pengalaman negeri Pollution Negeri 9 macam tu. Jadi boleh datang sini, boleh jumpa puan ni menjaga kawasan ni. Jadi saya dipahamkan satu orang harganya berapa tadi? RM15 selama Untuk 20 minit. untuk 20 minit. Ini satu treatment macam tu rakan-rakan. So insya-Allah. Terima kasih puan. Ya. Ni apa kita tank. Ni kalau saya apa rakan-rakan nak bawa anak-anak. Ni elektrik ke apa? Pakai elektrik ke bateri? Pakai bateri lah. Ni dia punya penjaga ni. Okey. Jadi bukan melihat haiwan, anak-anak yang mana agak ada masalah tu. Macam mana? Cuba operasikan sedikit. Jalankan sikit, jalan tunjuk. Okey, ni RC kan, tapi tak ada pakai remote control lah. Mana kontrolnya mana? Oh, ini. Mana orang tua pun boleh ke? Okey, bagaimana harga ataupun dikenakan? RM15 RM15 10 minit. 10 minit. Okey, ni dia kata pakai cas atau pakai bateri. Boleh boleh redah sana lah. Boleh kat tanah tu lah. Okey. Cuba buktikan sikit, tunjukkan sikit. Tunjuk. Ni masih YouTube channel ni. Ada YouTube channel. Tak, ni ada. Dalam YouTube channel nanti boleh tengok. Jalan. Okey, ni adik ni tunjuk macam mana. Selalu kita main remote control, yang ni kita duduk atas remote control. Okey. Alright, tu dia. RM15 selama 10 minit saja kadang-kadang. Kalau rasa nak lebih lama, belilah sebiji bawa di rumah. Macam tu. Dia 100 kilo ke bawah boleh naik. 100 Kilo ke bawah. kilo ke bawah. Lebih tak boleh. Nanti patah lah.
Okey, dia kata 100 kilo ke bawah. Mana kita boleh naik kenderaan ni. Mana dia boleh tampung 100 kilo ni rakan. Boleh off-road ni. Jadi daripada anda duk main kereta remote control yang tak boleh naik, belilah kereta ini, ramai-ramai main dalam hutan. Dia macam tu rakan. So, okey, itulah sikit sebanyak keterangan daripada Gifted Fingers RC. Berada di mini zoo Porison Negeri Sembilan rakan. Terbaik. Okey, terima kasih.